Okey, kita ada bungkusan dalam pipe ni, So saya beli dekat Shopee. Jom kita unboxing. Tapi urusan ni ada lekuk sini sikit. Kita tengok menjejaskan tak barang tu. Kalau menjejaskan kita kena return balik lah. So kita buka kejap. Okey, kita buka. Tak risau, kita buka. Okey. Alright, buka. So kita rasa dulu ada patah ke tak ada patah. So dalam bungkusan dia camo lah. Saya beli root pancing root pancing Awashima Magician S802H2 lah. So kita buka ke atas ni. Alright, kita buka ke atas ni. Kita buka kat bawah ni. Kita tengok. Alright, dah keluar. Kita tengok sama ada dia ada defect atau tak ada defect. Tengok. Okey. Okey, root dia cantik. Ni dia punya bawah dia. Dia macam camo sikit. Ni root. Torre Innovation by Comistry. Okey, lepas tu dia punya ni form dia, camo, real seat dia. Ni dia punya ni, real seat dia Japan, Fuji pula Japan, Awashima quality. Bukan real seat Fuji So dia tulis sini S802H2. Panjang dia 8 kaki, section dia 2. Line weight dia 10 hingga 30 lbs. Roller weight dia 2 hingga 4 ounce. So dia pakai sini, dia tulis apa? Fuji guard ring. Pakai Fuji guard ring. Awashima Magician. Okay, hyper performance carbon. So kat sini dia macam kasap-kasap sikit. Kat sini dia punya ni warna cantik lah, dia punya batang root dia. So cincin yang pertama dia ni. Cincin yang pertama dia Fuji. Cincin yang pertama dia Fuji. Okey, dia pakai Fuji guide. Okey, ni dia punya cocok sambungan dia. Sambungan dia macam ni. Okey. Lepas tu kita tengok yang kedua. Okey. Test tu. Alright, ni sambungan dia yang kedua, section 2 dia. Okey. Ini section kedua dia. Section kedua dia tak ada tulis Fuji Section ketiga dia pun tak ada tulis Fuji. Section keempat pun tak ada tulis Fuji. Section kelima pun tak ada tulis Fuji. Cincin ke-6 pun tak ada tulis Fuji. Cincin ke-7 pun tak ada tulis Fuji. Cincin ke-8 pun tak ada tulis Fuji. Cincin yang ke atas pun tak ada tulis Fuji. Okey. Tapi kat sini dia tulis Fuji guides. Biar tahu dah. Kalau cincin Fuji ni, cincin semua ring ni Fuji, tapi dia tak ada tulis Fuji, tak tahulah. Tapi dia tak ada tulis Fuji lah kat sini. Cincin pertama je ada tulis Fuji. Cincin pertama je ada tulis Fuji. Okey. Okey. Ni root ni saya nak buat pancing air masin. Okey, root ni agak keras. Tapi saya nak buat pancing pantai. Nak main popper, nak main macam-macam lah. Nak main popper, nak main gewang. Okey. Dia punya tu medium. Tak hard sangat, tak keras sangat, tak lembut sangat. Tak lembut sangat pakai UL ni. Medium saja, medium. Okey. Ni 8 kaki. Kita sambungkan
8 kaki lah. Panjang root ni 8 kaki. Okey. Di bawah ada punya rear seat Kawashima. Cincin dia. Cincin dia. Tak tahu lah karat kita apa. Nanti saya review lah. Yang saya dah pakai saya review nanti. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cincin. Okay. Action dia lembut juga lah. Medium. Action dia medium. Okay. Kalau kau nak pancing ni nanti saya boleh bagi link kat description. Okay. Bye.